Baik tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirih junjung berhias indah sekacip pinang pembuka kata. Bunga manggar kilau bercahaya datang berkunjung ke majlis meriah. Sejarah terukir nilai permata lembaran sejarah kini bermula. Majlis dengan ini menyambut ketibaan rombongan pengantin dan juga pembawa dulang. Kita akan sambut dengan paluan kompang. Hadirin sekalian, bersama-sama kita memberi tumpuan di pintu masuk utama Dewan yang serba indah ini, ketibaan pembawa dulang dan juga rombongan. Seterusnya, majlis mempersilakan rombongan pengantin untuk berjalan menuju ke pelamin singgasana dan mengambil tempat yang disediakan. Dipersilakan. Kompang.
Baik tuan-tuan, sampai sini kita akan sama-sama untuk menyaksikan parkan masuk pasangan pengantin kita, yang mana majlis ini akan dimulakan dengan sesi selawat taslim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim وزد وعدم وعنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام ومنبعهم والحلم والحكمة والحكام أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Orang jauh dikenang-kenang hanya terkenang pada yang satu. Mula berkenalan kemudian bertunang. Di atas pelamin sama bersatu. Orang ke laut menjalur udang, petang hari pasang pelita. Yang ditunggu sudah pun datang, yang dinanti sudah pun tiba. Majlis dengan ini mempersilakan Puteri Fatin Nasuha binti Muhammad Syafi bersama dengan pasangan pilihan hati Putera Muhammad Khairul Ikhwan bin Azman menuju ke Mahligai Kasih. Dengan lafaz bismillah dipersilakan.
Melayang serindik di atas permatang, merebah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pijat meniti di sarang kerengga, anak murai saja berlari. Hajat hati sekalian keluarga, hendak meraih raja sehari. Yang dihormati Dato-dato, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin sekalian, bagi pihak keluarga Encik Muhammad Syaufi bin Abdul Rahman dan Puan Fairuz binti Muhammad, saya ingin mengalu-alukan kehadiran semua tetamu jemputan pada hari ini, terutama keluarga rombongan yang diketuai oleh Encik Azman bin Abdullah dan Puan Hasna binti Mansur. Sesungguhnya kehadiran para tetamu sekalian amatlah bermakna dan dapat menyerikan majlis kita pada hari ini. Burung nuri hinggap di balai seri buatan Pak Tua. Tempat berehat rakan dan taulan. Duduk tersenyum kedua mempelai, menadah tangan memanjatkan doa. Moga jodoh sentiasa berkekalan. Dengan itu, bagi memohon majlis ini diberkati dan dirahmati Allah, marilah sama-sama kita menandah tangan untuk mengaminkan bacaan doa ini. Dan juga sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan yang mana sedang menjamu selera, teruskan saja makan. Yang ingin menadah tangan bersama dengan pihak kami, dipersilakan untuk kita sama-sama mengaminkan bacaan doa pengantin ini. Majlis kita akan dimulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, satukanlah hati pasangan pengantin ini seperti Engkau satukan hati Adam dan Hawa, Yusuf dan Zulaika, dan seperti Engkau satukan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Siti Khadijah. Satukanlah hati kedua mempelai ini dengan iman, keyakinan dan tawakal kepadamu. Jadikanlah mereka suami soleh yang sentiasa memimpin dan isteri solehah yang sentiasa membantu. Murahkanlah rezeki mereka dan kurniakanlah kepada mereka zuriat yang beriman dan beramal soleh. Semoga kehidupan mereka dipenuhi al-mawaddah ar-rahman di dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kami memohon doa restumu. Berkatilah majlis perkahwinan ini berjalan dengan sempurna seperti mana yang Engkau kehendaki, dan semoga jodoh perkahwinan ini akan berkekalan buat selama-lamanya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Satukanlah hati kedua pasangan mempelai ini dengan iman, keyakinan dan tawakal kepadamu. Panjangkanlah umur mereka
lapangkanlah rezeki mereka, dekatkanlah mereka menuju kebaikan, jauhkanlah mereka dari keburukan, kurniakanlah kepada mereka zuriat yang soleh dan solehah, serta berikanlah ketenangan kepada mereka di dunia dan akhirat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين. Baiklah tuan-tuan, hari ini 25 Disember 2025 bersama 4 Rejab 1447 Hijrah bertempat di Dewan Kolej Vokasi Negeri ini akan menjadi saksi detik-detik bersejarah pasangan mempelai ini kerana mereka akan diraikan oleh sekalian keluarga dan sahabat handai. Semoga ianya akan menjadi ingatan dan kenangan yang terindah untuk dibawa hingga ke anak cucu. Berdua bersama mencari renda dapatlah satu di Indragiri. Doa restu daripada ahli keluarga agar masjid dibina kekal berdiri. Baiklah, kita teruskan majlis dengan acara salam restu. Dengan itu, saya ingin menjemput pihak keluarga daripada rombongan pengantin. Saya ingin mempersilakan Encik Azman bin Abdullah dan juga Puan Hasna binti Mansur untuk menuju ke pelamin singgah sana. Dipersilakan. Yang dalam live saya, cuba komen sekejap. Suara dengan muzik ada tak? Cuba komen kejap. Dalam live saya, tolong komen suara dan muzik ada tak? Sekejap lagi saya baca komen lah. Terima kasih diucapkan kepada Encik Azman bin Abdullah dan Puan Hasna binti Mansur. Seterusnya, majlis ingin mempersilakan Encik Muhammad Nasir bin Ahmad dan Puan Azilah binti Abdullah untuk naik ke pentas. Ya, sebelah batu pak.
Kak Dewan College Vocational. Yang dalam live saya tak terlupa tuan-tuan ni, viewer saya ni. Teruskan like banyak-banyak. Yang penting kalau nak cuba bagi pause kat saya, cubalah bagi kereta api ke. Tapi tak nak bagi semua tu tak apa, yang penting tekan like tu banyak-banyak. Sekejap lagi saya baca komen tuan-tuan . Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Nasir bin Ahmad dan juga Puan Azilah binti Abdullah. Seterusnya, saya ingin mempersilakan kepada Puan Saliza binti Mansur dan juga Puan Fauziah binti Mansur untuk naik ke pentas utama. Okey, ramai yang komen ya. Terima kasih banyak-banyak. Ni dekat sekolah Batu Empat ke? Iya. Saya fokus pengantin dulu, nanti baru kita ronda-ronda Sat nah. Masa saya doa tadi, selawat taslim dan doa jelas tak? Dengar ke tak? Okey, komen. Ismi Ucuy, terima kasih. Senhat Mi. Jom muka sikit lah. Terima kasih kepada Puan Saliza binti Mansur dan Puan Fauziah binti Mansur. Baik tuan-tuan, majlis kita diteruskan bagi acara salam restu yang mana akan diteruskan dengan keluarga daripada pihak tuan rumah. Dengan ini majlis ingin menjemput Encik Muhammad Syafi bin Abdul Rahman dan Puan Fairuz binti Muhammad untuk menuju ke pentas utama. Baik juga sekali lagi saya ingin mempersilakan kepada ayah dan ibu bagi pihak tuan rumah kita Encik Muhammad Syafi bin Abdul Rahman dan Puan Fairuz binti Muhammad.
Ketika ini sedang menuju ke pelamin singgasana daripada pihak ayah dan ibu pengantin kita. Baik, sedikit perkongsian untuk tuan-tuan pengantin perempuan kita, anak yang kelima dan juga menjadi perempuan yang sulung. Mempersilakan kepada ayah dan ibu pengantin untuk menuju ke pentas utama. Acara ini diadakan bagi kita sama-sama untuk bersalaman dan sesi penyerahan ataupun sesi memohon maaf atas apa-apa kesilapan sepanjang ini. Yang mana selepas ini pengantin kita akan sama-sama membina rumah tangganya. Kita doakan semoga pasangan pengantin ini kekal bahagia hingga ke jannah, sehingga ke syurga Firdaus, sudah pastinya syurga yang paling tinggi. Saya nak kena tengok juga live saya ni. Takut lagi mereka kata sombongnya DJ ni tak baca live langsung. Saya nak baca tapi tak ada yang komen. Macam mana nak baca tu? Okey, saya kongsi jadual saya ya. Untuk minggu ni, hari Khamis kita tengah live sekarang. Dan hari Sabtu ni kita akan live di kampung. Ini kampung dia gotong royong, lebih menarik. Cuma hari ni kita dekat Dewan. Dia protokol lah sikit kalau kat Dewan. Nampak? Buta mata ke? Waalaikumsalam. Buta mata ke? Yang belum follow saya, minta tolong follow. Yang belum lagi like, tolong like banyak-banyak. Kalau ada yang belum lagi follow, minta follow dulu ya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada ayahanda dan ibunda pengantin, Encik Muhammad Syafiq bin Abdul Rahman dan ibunda Puan Fairuz binti Muhammad. Seterusnya, majlis ingin mempersilakan Encik Zulkarnain bin Yusuf dan Puan Salmiah binti Muhammad. Dan juga saya ingin ucapkan selamat datang kepada pihak tetamu yang mana telah pun tiba di Dewan yang mulia ini. Dijemput kepada tetamu-tetamu sekalian untuk mengambil makanan. Apabila anda masuk ke Dewan, kiri dan kanan Dewan telah pun disediakan meja hidangan yang mana berkonsepkan buffet. Makanan ini disediakan oleh pihak Haji Lun Catering. Waalaikumsalam. Abah. Abah mana ni? Abah ke? Memang abah ke? Abah ada anak tak? Kalau ada kawan saya seorang tengah duk mencari ni, kok-kok lah boleh jadi abah mentua dia kata. Kita jawab salam kat abah dulu. Waalaikumsalam abah, selamat pengantin baru. Tapi pengantin lelaki terlebih happy. Dia baru je happy tu, tadi dia teriak tadi. Tadi dia teriak. Siapa tak teriak no? 2, 3, 4, 6 tahun bercinta, bergaduh, tuk, berkahwin. Ucapan terima kasih kepada Encik Zulkarnain bin Yusuf dan juga Puan Salmiah binti Muhammad. Dan yang terakhir ingin mempersilakan kepada Encik Zul Hatta binti Muhammad. Maafkan saya, Encik Zul Hatta bin Muhammad dan Puan Yohanis binti Muhammad Yusuf. Dipersilakan. Pelamin dari Izzah. Izzah wedding planner ke Izzah butik? Saya lupa dah.
Pelamin-pelamin ada je. Kalau nak cari pelamin, PM saya pun tak apa, komen pun tak apa. Muhammad Amirul Amin, selamat pengantin baru. Wah, ramai ke? Ramai. Terima kasih. Boleh dah kita cuba dapat 1,000 orang ke, 2,000 orang ke. Tapi yang penting like kita tu. Like kita baru 2.6 geng. Kurang-kurang 20,000 geng. 2.6 tak cukup geng. Tahu tak sebab apa selalu saya minta like? Like tu adalah satu cara kita memanggil orang untuk masuk live. Apabila like banyak, orang akan masuk. Tuan-tuan ingat senang ke nak minta orang like kita punya live? Susah. Saya doakan yang mana follow, yang mana like, semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Terima kasih banyak-banyak. Fazil, Dewan mana? Dewan College Vocational Greek. Terima kasih kepada Encik Zuhata bin Muhammad dan juga Puan Yohanis binti Muhammad Yusof. Anak teruna mengail patin di tepi titi. Senyum terukir pasangan pengantin, tanda gembira penuh di hati. Demikianlah sebentar tadi acara salam restu bagi memeriahkan majlis persandingan pasangan dua sejoli yang segak dan cantik di Singgasana. Hadirin yang dimuliakan, majlis diteruskan ke acara berikutnya, iaitu acara memotong kek. Dipersilakan kedua mempelai, Putera Khairul Ikhwan dan Puteri Fatin Nasuha berangkat ke sudut sebelah kiri pentas utama bagi acara memotong kek. Bismillahirrahmanirrahim, dipersilakan. There's only you in my life, the only thing that's right. Okey, kita nak potong kek. Like. Jarang nampak kain macam ni. Kain apa tu? Kain butik ke apa? Depa ni banyak pelamin di luar. Dia orang Gerik tapi banyak buat di luar. Katanya selalu buat di sebelah Pahang, sebelah KL. Saya duduk tempat DJ ni sesuai dah. Memang sesuai saya duduk kat sini. Semua nampak, oh segaknya. Kalau ada yang nak berkahwin lagi, boleh PM saya. Saya tolong baca doa kat tuan-tuan. Kita punya view makin kurang geng. Kenapa geng? Dewan ni dekat KV. Batu Empat. Kok nak bagi gift ke, love ke, ikutlah. Okey, kain ni dia macam krim tapi kain dia tebal sikit. Dia bukan yang nipis tu. Nampak premium lah, Pintu gerbang dia, nak tengok pintu gerbang dia. Chong qing cha. Aku boleh suap kalau nak suap. Okey, nampak tak atas pentas tu? Akak kita tu sedang potong kek tu. Itu owner ni. Pelamin dan dia juga menjadi floor manager. Kalau bahasa orang putihnya koordinator. Tak tahulah saya betul ke tak? Koordinator. Coordinate. Kalau saya geng-geng event ni kami tak panggil koordinator ni. Kita orang panggil floor manager.
Okey, kita nak tengok followers yang terpadu, viewer terpadu. Di tempat pertama Surya Laili, tempat kedua Rokiah, tempat ketiga Muhammad Amirul Amin, tempat keempat Fazilah Ismail, tempat kelima Akmir, Arisha, Ju Muhammad Isa, Muhammad Khairul dan Kak Ayu. Yang lain-lain terima kasih banyak-banyak sudi tonton live saya. Makasih. Jangan lupa untuk follow ya. Baik tuan-tuan, sebentar tadi telah pun sama-sama kita menyaksikan acara memotong kek sebagai simbolik bagi majlis perkahwinan pada hari ini. Majlis akan diteruskan acara kemuncak pada hari ini, iaitu majlis makan beradab. Dengan rasa hormatnya, saya menjemput pasangan pengantin Putera Khairul Ikhwan dan Puteri Fatin Nasuha ke meja yang disediakan bagi menikmati hidangan. Semerbak bunga seroja dibelai dara pingitan, lauk pauk penuh semeja, jemput mempelai menikmati hidangan. Bagi hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, janganlah malu, janganlah segan untuk sama-sama menikmati juadah enak yang disediakan. Dan juga buat pasangan pengantin, sebelum menjamu selera, kita akan baca doa makan sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki kami dan jauhilah kami dari azab api neraka. Amin 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 ya rabbal alamin. Doa pendek je, panjang-panjang lapar ni tak lapar. Makan dulu. Dan terima kasih kepada tetamu yang mana sudah pun ingin berangkat pulang. Terima kasih banyak-banyak. 2 rangkap pantun untuk tetamu yang sudah pun ingin balik. Pucuk paku ubi kayu, I love you, thank you. Terima kasih datang nah. Mungkin hari ini ada tempat kenduri yang tempat lain lah pula noh. Saya doakan semoga selamat sampai. Seperti mana bagi jadual DJ The Gerik, kami ada satu grup bernama Suara Gerik. Hari ini kita ada 21 buah kenduri di sekitar Hulu Perak. Dan salah satunya di sini, yang keduanya di Arena Dato' Hasbullah, ketiganya di Dewan, keempatnya di Kampung Bandariang dan tempat-tempat yang lain. Jadi sama-sama kita doakan, mungkin di dalam Dewan ini ada yang sedang merancang untuk majlis perkahwinan, majlis kesyukuran pada minggu hadapan ataupun besok. Saya doakan semoga majlis tuan-tuan puan-puan berjalan dengan lancar, insya-Allah. Kita akan tinggalkan pengantin bagi sesi santapan diraja dengan putarkan lagu-lagu permintaan daripada pasangan pengantin kita, iaitu Putera Khairul Ikhwan dan Puteri Fatin Nasuha. Okey, saya dah cabut handset. Saya dah cabut wire. Cuba komen. Suara ada tak? Suara ada, saya nak bawa handset pergi sana. Komen. Komen cepat. Okey, ada. Jom kita tengok. Kita ambil gambar daripada jauh. Biru-biru ni rombongan daripada Sungai Petani.
Okey, pandang satu sama lain. Okey, silakan. Ni paling sibuk. Dua. Okey, pandang satu sama lain. Okey, senyum cantik. Orang dia punya sibuk. Okey. Okey, lepas tu abang ambil satu sikit nasi senyum. Okey. Tangan kiri abang tak ada. Dengan lain. Oh, ada. Okey. Okey, tengok sini. Okey, tengok sini. Okey, tengok kamera dua-dua. Okey, cantik batin. Senyum. Satu, dua. Cantik. Pandang sama-sama lain. Cantik. Satu, dua. Okey, sebab bang. Okey, satu. Alright. Okey, sama juga mungkin. Okey, tangan kiri tanda. Alright, cun. Tengok kamera dulu. Okey, cantik. Relax, senyum. Satu, dua. Okey, relax. Okey, alright. Okey, tengok kamera. Kamera ni stand by. Senyum. Satu, dua. Tiga, cantik. Okey, pandang sama lain. Cantik. Satu, dua. Okey. Okey, sebab bang. Tak. Okey, satu, dua. Cantik. Alright. Okey, last. Be. Hello. Okey, kita tengok Pelamin lah, Pelamin. Mari kita tengok Pelamin. Okey, ada siapa-siapa nak booking Pelamin, tuan-tuan boleh DM saya ataupun nanti boleh komen dekat saya punya VTT baru. Nanti saya akan letak dekat situ nombor telefon ke, page ke. Apa Pelamin premium premium. Okey, kita pergi pintu gerbang. Umi Wafi, terima kasih. Semoga panjang umur. Doa cintaku, sayangku, lepaskanlah. Ni ayah pengantin. Ni ayah pengantin. Okay, ni mak pengantin. Ni mak pengantin. Ni. Ni adik mak pengantin. Adik mak pengantin. Ni? Ni adik juga. Adik juga. Ni siapa? Ha? Ha? Oh, okey. Okey, ni semua daripada butik Izzah. Sekejap lah, nak ambil makan tu. Nak ambil tu, gambar tu. Okey, inilah pandangan daripada pintu gerbang. So, tuan-tuan, cuba baca device saya macam pelik. Okey, tuan-tuan, saya undur balik. Yang mana ingin berkahwin, ni saya bawa gambaran untuk anda apabila jadi Raja Sehari nanti. Bila sampai kat sini, saya akan umum ketibaan putera dan puteri Raja Sehari berjalan menuju ke Pelamin Singgasana. Tuan-tuan bayangkan dia punya suasana tu. Okey, kita akan berjalan dalam ni sambil putarkan lagu ataupun selawat Nabi. Tuan-tuan berjalan kan? Berjalan. Sampai sini orang ramai-ramai tengok kita. Boleh bayangkan tak? Okey, orang ramai-ramai tengok kita. Orang semua tengok ni. Koma bayangkan. Koma dah tengah berjalan ni sambil berkahwin. Koma berjalan. Orang semua tengok ni. So, masa berjalan tu, pastikan mulut senyum. Yang lelaki jangan pakai spek hitam. Itu adalah satu pantang larang ya. Apabila bersanding, berkahwin, jangan pakai spek mata hitam semasa berkahwin. Okey, jelas nah. Mulut sentiasa senyum. Letih macam mana pun cuba untuk senyum. Yang penting spek mata hitam jangan pakai. Dengarlah pesanan saya ni.
itu akan membuatkan gambar tuan-tuan nampak buruk nanti. Hari ni memang kita seronok pakai. Di kemudian hari kita akan tengok kita punya album akan nampak tak elok. So yang mana ingin berkahwin, masa bersanding, bertandang jangan pakai spek mata hitam. Okey, kat mana tadi? Tuan-tuan dah berjalan kan? Dah berjalan. Masa naik tangga ni, mulakan dengan langkah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk terus kat atas tu. Okey, dah sampai kat atas tu, kita berdiri. Bila saya jemput duduk, tuan-tuan duduk. Lepas duduk, kita akan baca doa pengantin. Dekat doa ni, setiap doa, tak kira lah siapa-siapa baca pun, aminkan dengan penuh ikhlas. Setiap baik-baik doa tu, aminkan betul-betul. Kalau doa tu sampai di tempat mendoakan semoga dapat zuriat, aminkan betul-betul. Kalau doa tu dengar semoga panjang umur, aminkan betul-betul. Okey, selesai untuk doa. Kita selesai untuk doa, kita akan buat salam restu. Selesai salam restu, kita akan potong kek. Apa tak ada sana, tak ada sini pun betul. Barulah sejuk. Okey, kat mana tadi? Okey, tadi lepas mana tadi? Cuba komen balik. Kat mana tadi? Saya dah lupa dah. Kita dekat mana tadi? Kita kat mana tadi? Tolong komen balik. Tadi kita berhenti dekat mana? Okey, kat doa. Okey. Tuan-tuan, okey, persona Khalif Legasi tu adalah cameraman ya. Tuan-tuan boleh follow dia. Okey, sampai dekat sini kita dah siap salam restu. Habis salam restu, saya akan umum pergi ke memotong kek. Memotong kek ini ada setengah buat, ada tak setengah. Tak ada yang buat pun. Ini sebagai simbolik je. Kek ni kalau pengantin belilah, selalu adik-beradik yang beli. Dia tanda simbolik kemeriahan majlis pada hari itu. Dia bukan sekadar kek, tuan-tuan nak bagi hadiah pun boleh. Apa-apa sahaja. Okey, selesai untuk potong kek, kita akan turun dekat sini, akan makan. Ini adalah kali pertama tuan-tuan makan bersama dengan isteri secara sah, ijab dan qabul. Sebelum ni memang keluar bercinta tapi belum sah. Ini adalah hari yang pertama tuan-tuan makan bersama isteri dan suami setiap hari nanti selepas kahwin. So kat sini makan dengan penuh beradab. Selesai je kita makan. Okey, lepas makan ni kita akan naik ke atas. Kita akan bagi masa lah, daripada makan lama-lama sikit, kita akan naik ke atas. Ke atas ni akan disambung dengan sesi bergambar. Bergambar akan dimulakan dengan keluarga rombongan dulu. Bukan kawan-kawan, bukan adik-beradik. Kita akan mulakan dengan keluarga rombongan. Selesai keluarga rombongan bergambar, kita akan jemput random kawan-kawan, adik-beradik, saudara mara. Yang terakhir sekali kita akan jemput tuan rumah. Sebab apa saya letak tuan rumah terakhir sekali? Sebab tuan rumah, kalau kita jemput awal waktu, nampak tu mak ayah kat atas tu tengah buat apa? Nampak dia tengah buat apa? Dia tengah salam orang yang datang. Jadi dekat situ kita tak boleh panggil mak ayah naik ke atas. Kalau sekali panggil dia terus datang, okey. Tapi kalau dah berkali-kali panggil, tak manis orang tengok mak ayah nak melayani tetamu. So mak ayah akan dipanggil last sekali untuk salam restu ke bergambar ke, last sekali. Untuk tuan rumah lah, rombongan akan jadi yang permulaan. Okey, jelas. Ada apa-apa tuan-tuan nak tanya? Sepanjang saya buat kenduri ni lah. Sepanjang saya buat kenduri ni, itu yang saya nampak, yang saya ingin highlight kan. Pengantin lelaki bila bertandang, bersanding, jangan pakai spek mata hitam. Yang kedua, naik atas pelamin, niat dalam diri, semoga kekal, bahagia hingga ke syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Highlight yang seterusnya, masa doa, aminkan betul-betul, yakin betul-betul dengan Allah. Setiap doa yang kita aminkan, semoga dikabulkan. Okey, selesai kat situ. Letih dah bercakap ni. Like pun tak ada ni.
Pak Adil, dekat mana? Dewan KV Greek. Persona, betul ni terbaik. Mudah kerja. Foto jika ambil abang DJ ni. Allah. Sama-sama mudahkan. Sama-sama mudahkan doa ayah Aisyah. Sekarang lagu tengah berhenti sebab azan ni. Azan. Kena kipas tak? Rasa kipas tak ni? Tak nak ejah ni? Ejah sikit ha? Tak kena? Kak Yun, DJ terbaik. Alhamdulillah, masih mempelajari. Kat sini kita ada aiskrim. Okey tuan-tuan, saya nak berkongsikan untuk anda yang ingin buat kenduri kahwin. Siapa yang buat kenduri di rumah dan siapa yang buat kenduri di dewan? Ada tak dalam ni akan buat kenduri? Bulan depan ke, besok ke, tahun depan ke? Tahun bila-bila ke, cuba komen siapa yang buat kenduri. Saya nak kongsikan ilmu. Oh tak apa, saya tak apa. Makan ni. Okey, tolong komen siapa nak buat kenduri. Saya nak kongsi ilmu. Yang buat kenduri di dewan dan yang buat kenduri di rumah. Ini perbezaan ya. Apa yang buat kenduri di dewan tak boleh sama dengan kenduri di rumah. Yang buat kenduri di rumah tak boleh sama kenduri di dewan. Ahad ni anak menakan kak bersanding kat dewan. Dewan gerik ke? InsyaAllah semoga dipermudahkan. Kalau kat dewan, kenduri di dewan macam yang saya bagi tahu tadi. Tambah banyak-banyak. Cukup ah. Okey, yang buat kenduri kat dewan. Kalau kat Greek ni insyaAllah lah. Saya dah pesan kat rakan saya semua, DJ-DJ kita. Rumah dengan dewan adalah berbeza. Dekat kenduri di dewan, pelamin di atas pentas. Okey, dengar ya. Kalau buat di dewan, sudah pastinya pelamin di atas pentas, makan beradab di bawah pentas. So, buat macam saya bagi tahu tadi. Dari pintu gerbang, masuk, terus ke atas pelamin, baca doa. Selesai doa, salam restu. Selesai salam restu, potong kek. Selesai potong kek, makan. Habis makan, naik atas pentas, bergambar sampai habis. Itu kalau dekat dewan. Kalau kenduri kat rumah, dia tak boleh buat macam tu. Contohnya, tuan-tuan buat kenduri di rumah, pelamin di dalam rumah. Meja makan beradab berada di luar rumah. Okey, ada beza kat situ ya. Masuk rumah kena buka kasut. Lepas tu kena pakai balik. Yang mana buat kenduri di rumah, pelamin di dalam, makan beradab di luar. Tuan-tuan kena pergi makan beradab dahulu. Jangan pergi ke pelamin dahulu. Supaya dia tak jam depan pintu dan tak nampak berterabur. Okey, faham lah? Kenduri di rumah, masuk ya. Apabila pengantin sampai kat kampung kan, kita buat kat rumah, kepak-kepak gebu-gebu, moga-moga tiba pengantin pasangan Raja Sehari. Dijemput untuk masuk terus ke perangan majlis menuju ke meja makan beradab. Kita akan pergi ke makan beradab dulu. Rombongan-rombongan kat kampung selalunya dia tak protokol sangat. Rombongan datang mesti nak makan terus. Kita akan pergi makan beradab dulu kalau buat dekat rumah. Selesai makan beradab, doa pengantin dulu, lepas tu makan beradab. Selesai makan beradab, akan masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah, salam restu, bergambar, potong kek. Maknanya, faham tak? Maknanya benda itu akan sekali jalan saja. Kalau buat kenduri dekat rumah, kita akan pergi makan. Lepas makan, masuk dalam rumah kat pelamin, salam restu, bergambar dan potong kek. Satu jalan saja. Kalau kat rumah tuan-tuan buat macam dekat dewan, pengantin sampai, masuk dalam rumah, pergi pelamin. Pergi pelamin, baca doa. Lepas baca doa, salam restu. Lepas salam restu, pengantin akan keluar makan. Bila keluar makan, dah selesai keluar makan, pengantin akan masuk balik. Lepas masuk balik, bergambar sampai habis. Dia jadi 2 kali kerja. Lebih kurang begitulah. Kalau nak buat juga
juga kat rumah konsep macam dewan. Pelamin dengan makan beradab kena duduk sekali. Kalau pelamin kat luar, makan beradab pun kat luar. Kalau pelamin kat dalam, makan beradab pun kat dalam. Ni saya kongsikan supaya dia nampak tak berterabur lah. Pemilihan lagu apa yang sesuai masa bersanding dengan sesi potong kek. Untuk lagu ini, dia ikut bersesuaian. Dekat dewan, dia atas request lah. Ada yang minta lagu tradisional, ada yang minta lagu moden. Yang mana minta lagu moden tu, lagu jangan yang havoc-havoc. Lagu jangan yang ganas-ganas. Lagu yang slow-slow. Lebihkan kepada lagu piano lah. Kat dewan boleh buka lagu-lagu piano ni, tapi majlis akan rasa tak havoc sangat. Majlis dia jadi protokol lah, rasmi. Orang pun masa malu-malu, nak ketawa pun rasa malu-malu je. Dia rasa macam malu-malu je nak ketawa. Lebih senang, semua orang boleh dengar lagu kahwin. Lagu Siti, lagu Niza Idris, lagu-lagu kahwin. Lagu tu daripada umur setahun sampai ke 90 tahun semua sesuai kat mana-mana majlis kenduri kahwin. Sebab lagu kahwin dia akan jadi rancak. Bila rancak, orang akan seronok. So tengok ni lagu moden ni saya buka ni. Nampak ni lagu moden. Dia akan jadi majlis, nampak tu. Bila tuan-tuan buka lagu kahwin, dia akan jadi suasana perkahwinan. Itu perbezaannya. InsyaAllah kalau tuan-tuan panggil kawan-kawan saya DJ dekat Gerik ni, insyaAllah kami cuba memahami setiap majlis anda. Kecuali pengantin dia minta sangat-sangat, abang saya nak sangat lagu ni, saya nak sangat lagu ni. Okey, sebab saya akan bagi choice dekat pengantin dulu. Pengantin nak lagu apa? Pengantin bagi lagu. Okey, kita tengok-tengok. Okey, boleh. Kita akan buka. Boleh. Pengantin boleh minta lagu. Lagu kadang-kadang pengantin minta pun bukan banyak. Habis kuat pun 4 lagu, 3 lagu. Lagu masa dia masuk, lagu masa potong kek, lagu masa makan. Lepas tu kita buka lagu kahwin balik. So DJ ke siapa-siapa ke, kalau majlis kenduri kahwin, lagu-lagu yang orang minta tu, kalau lagu tu lagu perkahwinan boleh buka. Kalau bukan lagu perkahwinan boleh buka, tapi selepas pukul 2. Kita jaga majlis orang dulu sampai pukul 2, baru kita buka lagu-lagu yang orang minta ni. Apa-apa saja lagulah yang orang minta. Buka selepas pukul 2. Sebab selepas pukul 2, majlis itu dia dah jadi santai, relax. Kalau sebelum pukul 2, kadang-kadang rombongan pun ada lagi. Kita punya rakan-rakan pun ada lagi. Jangan layan sangat lagu yang orang minta ni. Boleh layan, masuk dalam list, cakap kat mereka. InsyaAllah pukul 2 lagi kita akan play lah lagu-lagu permintaan ni. Lagu apa yang boleh terus play? Lagu kahwin. Kalau mereka minta lagu kahwin, boleh je play, tak ada hal. Okey nah, saya nak letak atas stand. Tuan-tuan nak tahu apa, tuan-tuan tanya je. Saya akan letak atas stand. View ini saya akan tunjuk dekat dalam dewan. Okey. 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 Tuan-tuan tak akan dengar suara saya lagi lepas ni. Sekejap lagi baru saya sambung balik. Saya akan cocok wire saya. Wire ni akan bunyi muzik. Nak tahu apa, komen saja. Yang penting like, komen dan share. Share kita 14 je, sedih share kita. Kurang-kurang 14,000 share tu. Okey, saya akan cocok kabel ni. Suara saya akan hilang. 1, 2, 3.
Setiap degupan jantung aku selalu memikirkanmu. Dalam sedar dibuai angan, dalam tidur dan hayalan aku selalu. Okey, baik tuan-tuan, kita akan teruskan bagi sesi bergambar bersama dengan keluarga rombongan pengantin. Baik, majlis dengan ini mempersilakan kepada putera dan puteri Raja Sehari, Puteri Fatin Nasuha dan putera Khairul Ikhwan untuk naik ke pentas utama bagi sesi bergambar bersama dengan keluarga besar rombongan kita. Jadi sesi bergambar ini saya ingin menjemput semua sekali rombongan. Kita naik ramai-ramai dulu, baru kita asingkan keluarga demi keluarga. Naik semua sekali, lepas tu baru asingkan. Yang mana ingin bergambar baru asingkan. Jadi kepada rombongan yang berada di luar dewan, yang sedang make up balik, minta naik ke pentas, kita ambil gambar ramai-ramai dahulu. Selesai je beramai, baru asingkan keluarga Pak Long, keluarga Pak Ngah, keluarga Pak Cik, baru naik. Dipersilakan. Dikala penuh ketakutan dengan badai kehidupan, ku bersyukur adanya kamu. Biarlah kehilangan semua yang dimiliki,
Okey, terima kasih kepada keluarga rombongan. Kalau daripada pihak rombongan nak bergambar, boleh stay. Mungkin ada keluarga daripada rombongan nak bergambar, boleh terus duduk di atas. Dan selepas ini kita akan berikan ruang kepada tetamu untuk bergambar. Actually, nampak. Actually kepada rakan-rakan kerja. Mungkin rakan-rakan bergaduh dahulu ke, boleh naik ke pentas selepas ini. Dan yang terakhir sekali, baru kita panggil tuan rumah untuk bergambar, insyaAllah. Ucapan terima kasih kepada pihak rombongan pengantin daripada Sungai Petani, Kedah. Terima kasih banyak-banyak Ana datang ke Gerik ni. Lupa nak cakap Kedah macam mana, tak tahu. Kita ada daripada Sungai Petani, daripada Balik Pulau, daripada Bertam, daripada Teluk Intan, daripada mana lagi? Daripada Perlis. Semua ada hari ni. Selamat datang, selamat datang. Untuk orang Sungai Petani, kok-kok lah nak cari DJ ke, saya masih ada lagi. Saya baru 2 kali pergi Penang, Dewan Serbaguna Masjid Abdul Halim, Sultan Abdul Halim. Yang mana nak pulang ke Teluk Intan tu, terima kasih banyak-banyak. Saya setiap minggu pergi Teluk Intan memancing udang. Okey, selepas ini jika pentas kosong boleh naik. Dan tetamu yang baru tiba, yang baru sampai, jemput anda masuk. Makanan tersedia di sudut hidangan. Buffet daripada pihak Haji Lun Catering. Juga hari ini adalah hari raya ya. 25 Disember 2025. Dan saya promosi sedikit. Hari ini bermulanya Festival Havoc dekat Kuala Kangsar. Bagilah tengok, kita ada artis, kita ada Intim dan juga Maui. Kameraman senyum sikit, kameraman senyum sikit. Okey, terima kasih. Kita akan menjemput kawan pengantin daripada sebalik pulau. Kalau tadi balik pulau, yang ni sebalik pulau. Dipersilakan. Ada lagi lepas ni nak bergambar? Random ya, random. Boleh berbaris di depan ini. Dipersilakan. Azizul Hafiz dekat mana ya? Dekat Gerik. Dewan College Vocational Gerik. Dengan saya insyaAllah kita akan buat selaju yang mungkin, tetapi tanpa skip apa-apa tu cara. Tentatif tu kita tak skip, tapi kita buat laju. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan daripada sebalik pulau. Kita menjemput terus kawan-kawan daripada Sungai Petani. Dipersilakan. Selalu hampa jumpa peluk, siapa tak peluk hari ni? Terima kasih. Diteruskan. Awak hampa tak naik tadi. Okey.
Lepas ni naik. sampai surganya. Barulah kita jalin kasih. Sambil-sambil tu promosi daripada saya daripada pihak Sri Inai Sound System yang mana mempunyai platform Facebook, YouTube, TikTok. Dan di majlis anda kita ada buat live di TikTok. Sekarang pun ada live-nya dengan nama Sri Inai. Kalau nak komen-komen, nak follow-follow, nak buat apa pun, ikutlah mana-mana pun, boleh masuk dekat live. Nak tengok full video boleh tengok kat YouTube. Kat YouTube ada. Adalah manusia yang paling beruntung memiliki kamu. Kau tiada habisnya menyayangi aku sepenuh hatimu. Cinta yang luar biasa ku serahkan pada dirimu. Kalau cinta sesungguhnya sekuat hati bukan menjagamu, demi cinta seutuhnya. Bukan berjanji seumur hidupku takkan lelah mendampingimu. Kau tiada habisnya menyayangi aku sepenuh hatimu. Cinta yang luar biasa ku serahkan pada dirimu. Kalau cinta sesungguhnya sekuat hati bukan menjagamu, demi cinta seutuhnya. Bukan berjanji seumur hidup takkan lelah mendampingimu. Karena cinta sesungguhnya sekuat hatiku kan menjagamu. Kaulah cinta sesungguhnya, karena cinta hatiku kan menjagamu, demi cinta seutuhnya. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan daripada Sungai Petani. Seterusnya kita ingin menjemput kepada keluarga daripada Manjung, saya rasa ni. Daripada Manjung untuk ke pentas utama. Tadi anak abang dah sembang dengan saya dah tadi. Dia kata mama dan ayah daripada Manjung. Lepas tu dia ajak pergi air terjun. Dia ajak pergi laut. Dia ajak pergi Royal Belum. Dan tetamu yang mana baru tiba dijemput untuk menjamu selera. Dan aiskrim kita ada lagi ke tu? Aiskrim, pergi ambil. Aiskrim jangan tak ambil pula. Ada 10 je lagi, 10. Lambat habis. Lambat habis. Siapa nak aiskrim boleh beratur sekarang. Tak banyak dah, ada 10 je lagi. 10 kilo lagi.
I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we Okey, yang tanya siapa kahwin ni? Okey tuan-tuan, pengantin kita Fatin Naswa dan Khairul Ikhwan. Pengantin lelaki daripada Sungai Petani, pengantin perempuan daripada Gerik Perak. Saya siapa? Cuba teka, saya siapa? Saya tunjuk muka saya lah. Okey tuan-tuan, saya siapa? Aduh, kamera. Okey, saya siapa? Dekat depan tadi tu pengantin. Saya siapa? Saya siapa? Okey, terima kasih. Pak Tam ke apa nama, tak tahu ni. Nama apa? Nama. Terima kasih kepada Encik Zaini. Yang mana datang daripada Manjung saya rasa ni. Betul kan Manjung? Okey, daripada Manjung. Terima kasih banyak-banyak hadir ke Gerik. Dan untuk makluman, Gerik pada minggu lepas kita ada turun salji. Tuan-tuan datang minggu ni salji tu dah habis. Kalau datang minggu lepas salji, setiap hari salji. Okey, seterusnya open lagi. Siapa ingin bergambar boleh terus ke pentas utama. Saya open je dulu kepada sesiapa saja ingin bergambar. she shares my dreams. Gambar-gambar tuan-tuan nanti minta dekat pengantin. I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Oh, saya tak jemput lagi, dah naik dah. Alhamdulillah.
Majlis dengan itu mempersilakan kepada ayah dan ibu bagi pihak pengantin perempuan dan saudara. Ada lagi saudara besar ya, keluarga besar pengantin. Sebelah mak, sebelah ayah. Boleh naik ramai-ramai. Gambar ni kita akan ambil gambar semua sekali. Nanti nak buat banner, nak bubuh kat depan Taman Beringin tu. Meh. Meh sebab semua sekali. Balance ke tak tu? Takut gambar tu berat sebelah sekali. Muka jangan lindung, badan lindung tak apa, muka yang penting. Kameraman okey ke? Senyum sikit. Bersaksi cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu terukir merdu tertulis dalam sajadah cinta. Tetapkan pilihan sebagai teman kekal abadi hingga akhir zaman.
Istikharah cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia, naluriku berkata, di penantian luahan rasa, teguh satu pilihan, pemenuh separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Bersaksi cinta di atas cinta, dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi, berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu terukir merdu. Okey, yang dalam live saya, lagi 5 minit kita akan end live. Memandangkan hari ni bukan di kampung ya. Sebab kita buat di Dewan, saya hanya ambil view-view yang berkenaan pengantin saja. View-view kampung tak adalah. Inikah kisah cinta yang aku sesat? Okey, saya nak tunjuk muka saya. Bila saya tunjuk muka saya, sudah pastinya live kita berada di penghujung majlis. Okey tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat baca berita sikit ya. Hari ini menunggal jagung, hari esok memental tali. Hari ini kita berkampung meraihkan mempelai dua sejoli. Anak Cina memasang lukah dipasang di Tanjung Selasih. Tuan-tuan dan puan-puan, sudah pun tengok live saya ni, terima kasih. Pucuk paku, ubi kayu, I love you, thank you. Terima kasih banyak-banyak yang like, yang follow, yang komen. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dikurniakan anak yang soleh dan soleha. InsyaAllah kita jumpa next time. Yang mana nak saya kongsi ilmu tentang majlis perkahwinan tuan-tuan, masuk di VTT saya, komen. Contohnya DJ, macam mana nak sambut pengantin? DJ, lagu apa yang sesuai? DJ, nak pergi pelamin dulu ke makan beradab dulu? DJ, nak potong kek dulu ke nak bergambar dulu? Boleh masuk live saya. Bukan live saya, masuk ke VTT saya, komen. Okey tuan-tuan, pucuk paku, ubi kayu, I love you, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.